Oh my god, this is so hard you know sebenarnya. Allah. Adakah gol ini laki? Ya, ini adalah permainan yang aku akan gereti kalah guys. Aku tahu aku akan kalah. Aku tahu aku akan kalah. Aku tak pandai yang benda ni. Orang lain tengah jogging workout kan, kita tengah makan gula. Annyeonghaseyo. Hello guys. Hello. Welcome back to our channel. Yeah. Untuk episod kali ini, kita orang akan main game dalam series Squid Game Season 1 dan Season 2. Hari ni kita di mana, Mus? Hari ni kita ada dekat Taman Botani Perdana Taman KL. Botani Perdana KL. Cantik guys, ramai guys hari ni. So boleh datang kat sini juga guys. Weather pun cantik hari ni. Cantik hari ni. Tapi ada hujan nak panas. Peluh guys. Korang boleh datang sini guys. Tapi tak adalah game Squid Game ni. Korang kena buat sendirilah. Okay. Korang terhibur dengan kita orang punya game ni. You rasa siapa yang akan menang? Siapa? Menang. Tak semestinya guys. Kita tengok nanti. Adakah aku menang ataupun Mus menang. Kita orang ada 5 game guys. 5 game. Saya kita tunjuk kat korang satu persatu apakah game tu. Okay, let's go cari tempat untuk main. Let's go. Kencana. Annyeonghaseyo. Kimchi. Seoul. Samsung. Busan. Kia. Yende. SK. Semua jenama guys. Tu dia yang tahu tu. Okay, I tahu apa dah. Kencana. Hai? Okay guys, untuk game pertama kita orang akan main Dakgi. Dakgi ke Dakji ke macam tu lah bunyi dia. Rules dia adalah apa tau? Kita kena flipkan benda ni. Bila kita guna satu ni, kita flipkan untuk jadi ke flipkan card lagi satu ni. Simple as that je. So kita orang akan main tengok siapa yang flip dulu dia yang menang. Okay, sekarang kita one turn use siapa yang jalan dulu. You menang. Okay, so campak. I jalan dulu. Campak dulu. Okay, ambil satu. Okay. Green tea tak kenyang. Salah teknik. Allah. Adakah? Oh my god, this is so hard you know sebenarnya. Okay guys. Ini sebenarnya susah. Allah. Macam tak akan dapat ya. Almost. Tak kena langsung. Cepat you, cepat. Allah. Bismillah. Yes. Okay guys, game pertama aku menang. Let's go to the second place for game yang kedua. Let's go. Okay guys, game pertama tadi aku menang. Sekarang kita nak pergi game jalan kedua. Cari tempat yang untuk main game yang kedua. Dekat mana? Sama-sama itu kita dapatlah tengok ni Taman Perdana ni kan? Taman Botani Perdana. Besarnya monyet tu. Mana? Monyet tu lain lah. Guys, ada monyet dah guys. Guys, ni monyet apa ni? Tolong. Hey you. Itu 118 PND. Mungkin kita main dekat tengah-tengah ni. Macam menarik juga. Kat mana? Ya. Sini? Kan? Okay guys, untuk game kedua series game Squid Game ni, kita akan main
Flying Stone. Yang Game dari daripada series yang season kedua. Ini dia punya target dia. Buat sendiri dengan ada 2 stone. Lepas tu nanti kita akan baling daripada situ. Okay guys? Yes. Let's see siapa yang menang kali ni. Tapi rules dia, siapa yang dapat hit 2 kali dulu, dia menang. Okay, let's go. Let's go. Okay, sebelum tu guys, kita one time juice tu. Siapa jalan dulu? One time juice. Okay. Okay, Mus dulu. Oh, tidak kena di situ ya. Okay guys, ni turn aku pula. 1. Wow! 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 Okay. Mus punya turn pula. Adakah Mus akan dapat kena? Tidak ya di situ. Tidak. Okay, sekarang turn aku pula guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok guys, dia kena Chinese sebenarnya. Ha! Ha! Yes! Yes. Woo! Okay guys, untuk game kedua, Flying Stone, dan pemenangnya adalah Ferd. macam tak puas hati je. Tak apa, kita ada lagi 3 games. Mus boleh boleh kejar. InsyaAllah. Tapi aku dah lead 2-0. Okay, let's go to the next space untuk game yang ketiga. Game apa? Okay, jom. Tadi ada beruk. Ni ada apa? Tadi ada biawak. Tadi ada biawak. Ayah ada apa? Giraffe. Tapi kalau lagi best, kalau kat sini kan ada boat berlalu-lalu kan, boleh sewa ikut jalan ni. Lagi cool sebenarnya kan guys? Okay guys, untuk game yang seterusnya kita orang akan main guli. Tapi guys, untuk game kita orang ni tak ada siapa yang mati guys. Kan? Kalau macam mati macam mana kita nak mati kita orang je. Tak adalah kalah tiba-tiba ke tembak macam tu, tak ada. Okay guys, untuk game ni seorang akan dapat 10 biji. 10 biji guli. Dan kita ada line kat situ. Yes. Iaitu target kita, siapa paling banyak dekat dengan line tu dia menang. Okay. Siapa akan menang? Siapa akan menang? Ni guli dia. Tu guli Mus. Ini gula aku. Guli Mus warna biru, aku punya warna hijau. Okay, ni first one. Okay guys, Mus tengah cuba untuk dapatkan di atas line. Okay, tidak ya di situ. Mana lagi? Adakah Mus berjaya? Oh, terlebih, maknanya disqualify. Okay, sekarang aku punya turn pula. Weh, sama. Lagi dekat. Okay, turn Mus terusnya. Okay guys, balingan kedua. Okay, 2 guli. Balingan ketiga daripada Mus. Ketiga. Ketiga. 1, 2. Mana? Situ Kamu yang berjaya. keempat. Tu 2. Oh, di situ. Ni ada lainnya guys Okay, sekarang turn Ferd pula. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Terlebih. Disqualify. Dia terlebih dari line. Disqualify pula lagi satu. Juga. Aduh, shit lah. Okay. Dah 2 Ferd disqualified. 2 guys. Guli kelima. Disqualify. Ya Allah, jauh gila. Susah juga main guli ni. Susah main guli. Ni kira senang tau sebenarnya. Dia ada yang cara lain. Mana yo? Tak tahulah dia gimana. Oh, situ. Okay, guys, sekarang turn ini Ferd guli. pula.
Orang kata nak main guli ni dia kena macam tu. Okey. Adakah aku berjaya untuk lagi dapat? So far aku macam berjaya lah daripada Mus. I dapat push I punya guli lagi dekat kepada line, okey. Mungkin ketuk-ketuk ni berjaya lah guys. Tak ada maknanya. Okay. Shit. Di situ. Sekarang tinggal lagi 4 guli guys 4 guli. 4 percubaan. Okay, Mus pula. Okay, ni yang ke 7. So Ferd kata kena buat sini Kena ketuk. 1, 2. Yes! Oh, nampaknya Mus paling dekat sekarang yang itu. Yes. Okay, ni kali ke 8. Ni yang ke 8. 8. Ni yang tadi 7, ni 8. Lepas tu 2. Berjaya masuk di lubang ya di situ. Berjaya masuk di lubang guys. Nampaknya Mus lah lead ya untuk round ni. Nervous pula aku Okay guys, untuk guli yang ke 7. Adakah aku berjaya guys di situ? Ni apa? Mandrum ke? Tidak di situ ya. Tidak. Okay. Stres dia. Masih jauh. I nak menang ni, I nak menang. 2. Semakin jauh. Semakin jauh ya di situ. Aduh. Okay, ni last 2. The last 2, okay guys. Last 2. Adakah Mus mampu? Yes, mampu. Berjaya. Kencana. Okay, jom. Ni ke 9. Tidak ya. Situ ya. Ini adalah throw yang ke 10. Adakah guli ni laki? Okay. Let's mula. Kita gunakan kuasa bulan walaupun siang lagi. Okay. 1, 2, 3. Disqualify untuk kali ke 3 disqualify. Aku macam nak buat rules baru lah guys. Siapa yang disqualify paling banyak sekali dia disqualify. Tak ada maknanya. Sebab dia dah nak kalah. Okay guys. Ini adalah biji guli yang terakhir. Dua terakhir guys. Syara-syara karang. Tadi Mus cakap kencana ya. Aku bukan cakap benda lain. Apa? Aku dah cakap terbuki. Terbuki. 1. Terbuki. Tidak berjaya ya di situ. Tak berjaya. Aduh. Tidak berjaya. Okay. Last. Mungkin terbuki tu favourite aku guys. Jadi aku tak tahu nak cakap apa lagi. Kimchi lagi sedap. 1. Alamak, tu ketuk. Kimchi. Mana? Wih, jauh saya. Hey guys. Oh my god. No. How come? Aduh. Okay guys, ini adalah verdictnya guys Verdictnya. Okay. Tengok. Ini adalah X kita. Ini adalah yang terdisqualify. Termasuk aku punya di situ. Yang paling jauh sekali, tak tahu nak pergi mana. Macam rumput dia jadi dia. So, paling benar adalah Mus ya. Ini dia di atas line. Memang aku saja buat lekuk tu sampai dapat masuk terror. Yang ini pun Mus juga paling dekat. Aku punya paling dekat sebenarnya ni kan. Ni Ni kot. Ni ataupun ni tu ni paling dekat.
Lain semua bertaburan lah. Okay guys. Itu adalah Jaya untuk permainan guli. Guli. Dan pemenangnya adalah Muze. Ya ke akan winner keseluruhan? Macam tidak je. We shall see how. Okay guys. Iklan sekejap. Yang paling penting guys, jangan lupa Subscribe. Kat bawah tu ada button subscribe. Jangan lupa tekan subscribe. So free saja guys. yeah, so korang dapat hiburan daripada kita orang guys. Korang kan so fun. dan kita akan buat lagi banyak video Yes guys, supaya kita dapat monetize. Kita dapat travel lagi guys. And dapat help kita punya algorithm supaya lagi banyak orang dapat tengok video kita ni guys. Okay, jangan lupa guys, tekan button subscribe sekarang. Like. Okay guys, kita tengah cari tempat untuk main game seterusnya guys. Okay guys. Okay, untuk game yang seterusnya ni ialah apa nama dia dalam Korea? Gongji guys. Gongji. Ataupun Batu Seremban. Kalau kat Malaysia Batu Seremban lah. Tak payahlah nak Batu Gongji Seremban. kan. Bukan Seremban tau, Seremban. Kalau Seremban, kita main ni kat KL, kita panggil Batu KL. Guys, yang ini adalah permainan yang aku akan gereti kalah guys. Aku tahu aku akan kalah. Aku tak kisah. Aku tahu aku akan kalah. Aku tak pandai yang benda ni. Jangan Sila aku pun masuk dalam sana guys. Okay guys, Bus akan mulakan dulu. Okay, ini adalah kita punya Batu Seremban. So kita main Malaysian style. Macam ni guys. Sebab kita orang tak ambil masa, so kita orang akan ikut setiap yang ambil. Dekat ada macam ambil satu, ambil dua, ambil batu tiga, satu, batu ambil dua, empat, ambil lima kan. Itu kira stages dia. So siapa yang dapat lepas stages paling banyak sekali, dia menang lah. Mus mulakan. Okay, let's go. Nyaris. Okay. Tapi macam mana aku nak buat kaki tak muat lah guys. Kaki aku tak boleh. Jadi guys flexible tengok ni pun dah gelak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alah takkan tak lepas. Tak boleh. Jangan cakap. Okay, aku lepas juga. Round kedua. Oh my god, this is kalah. Mus kalah di round kedua. Adakah aku dapat lepas? Tapi Mus kalah round kedua nak ambil batu yang kedua, set yang kedua. Adakah aku yang akan lepas? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kasihlah aku menang this time. Tak kot. How? Bila kot? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susah. Okay. Kalah di situ. Okay. Maknanya kita orang seri kat situ. Sorry guys, kaki aku tak boleh tengok depan. Tebas sangat. Macam ke kalah je ni. Boleh. Yes. Nervous lah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Susahnya. Tak boleh mati. Oh tak boleh macam tu? Oh lah tak tahu. Okay guys, let's mula guys. Menang. Let's mula lah. I akan kalah juga benda ni, jangan takut. 1, 2. Macam mana ambil guys? Aku tak boleh pegang Boleh. Satu tangan je boleh.
Ya Allah, first time. Guys, kat rumah aku cuba banyak kali tak dapat lepas guys. Sekarang round yang ketiga. Round ketiga guys. Ambil 3 dengan ambil 1. Saya nak suruh. My god. Yo! Shit lah. Dah dekat dah tu guys. Aku kalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mak ai. Senang lah macam ni. Oh ni lah ambil ambil 1 dulu ke ambil 3? Satu dulu. Oh ilah, satu pun tak lepas. Dah kalah lah di situ. Oh, I menang. Aku kalah guys untuk game ni. Sebab aku tahu memang aku akan kalah game ni. Aku memang tak pandai main. Okay guys, untuk round ni Mus menang. Tadi actually ni game yang keempat. Yes. Out of 5. Yang pertama, 2 pertama aku menang. Yang tadi, yang ketiga dan keempat Mus menang. Guli dengan Batu Seremban. Seremban. Kita ada satu lagi game yang surprise guys, yang korang akan terperanjat juga. Sebab aku buat sendiri benda tu. Harap-harap okay lah guys. Okay, let's go to the next round and see who will be the winner. Yes. Okay guys, kita tengah cari tempat untuk game yang ke-5. Okay guys, untuk this the last game adalah kita akan main Dalgona guys. Dalgona. Ni aku buat Dalgona. This is the last game penentu. Mus telah menang 2, aku telah menang 2. Yes. Jadi kita nak tengok siapakah dapat menyelesaikan Dalgona bintang ni guys. Kan. Aku buat sendiri tau guys ni, nampak ni. Walaupun warna dia macam agak gelap sikit, burn sikit. Tapi dapat macam mana tu dia mampu. Okay, kita kena buat serentak guys supaya kita dapat tentukan pemenang yang adil. Yes. Okay, let's do it. Let's go. Okay guys, ini adalah Dalgona ya. Yes. Dalgona. Dan kita ada jarum. Peniti. Dan peniti yang kita akan mulakan. Bermula dari Sekarang kan? Boleh lah, kena buat macam tu juga. Biasa. Kena jilat Rasa burn. Karamel yang burn. Ini boleh kena Jabati. kencing manis ni. Wah, dia nampak dah. Ya, akhir saya. Allah, rasa dia. Oh my god, I can see the line. Dah nampak semua dah. Mana? Tak adalah. So game ni jilat je ke? Kau lah, dia jangan ikut strategi I. Dia kena ikut, kenapa dia ikut strategi I? Kalau tu Oh my god. orang lain tengah jogging workout kan, kita tengah makan gula. Macam mana? Oh my god, I can see dia. Nak air boleh tak? Ya dah lah. Sakit lidah. Tu you punya. Boleh tak tengok? Lepas ni kita punya lidah macam ni lah.
Wah, pahit. Wih, dia patah. Wih, menang. Walaupun tak habis lagi buat. Guys, nak kasi dia menang ke tak guys? Nak kasi menang, dia mesti kena lepaskan benda ni. Ni sebenarnya I lagi sikit je. Tak, kenapa masih nak main ni? Main lah you. You kena menangkan benda tu. Dah jadilah tu. Bintang dia. Oh, selamat. Cepat, you can do it. Itu dah terkeluar lah you. Tapi ni takut nak patah. Tak ada, boleh. Ataupun you guna jarum sebab dia dah lembut dah. Yang menentukan dia menang adalah kalau dia dapat benda tu, yang kalau tidak kita seri juga. I don't care. Okay. Dapat ke? Wow! Amazing. I think you dah boleh dah tu. Cepat you. Aku dah kalah guys. Apakan daya guys. Tapi guys, sekarang ni aku punya lidah macam dah kasar. But I think guys, dia punya caramel ni burn sikit lah guys. Pahit. Tak tahu macam mana nak buat. Aku cuba banyak kali guys. Ni susah. Part ni. Nah, you guna ni. Ya. Tengok tu tangan, ya Allah. Boleh tu. Woo! Berjaya guys. Yeah. Berjaya guys. Berjaya. Berjaya guys. Wih, berjaya. Allah kalah. Berjaya guys, Mus. Akhirnya inilah hasil lain dia. Let's. Lidah. Berjaya guys. Kau nak dah nak. Korang dah habis permainan Squid Game. Ada 5 guys game tadi. So, korang dah tahulah siapa pemenang. Pemenang keseluruhannya. Overall champion adalah Mus adalah pemenangnya guys. Tak sangka tu guys. Sebanyak aku punya dalgona tu, aku pegang terlalu kuat sangat dan dia patah. If not, aku mungkin akan menang. Sebab macam for me, I don't think I can win pun. Tapi macam cuba je lah. Guys, sakit lidah guys. Kan? Ini semua akibat dalgona. dalgona. Gila sebenarnya. Okay guys. Itulah sikit untuk video kali ini berkaitan dengan games dalam Squid Game. Season pertama dengan season kedua. Kita orang combine together. Okay guys, apa yang paling penting guys? Paling penting korang kena like video ni, subscribe dan juga share and comment down below. We're gonna read it and reply all your comment. Okay. Dan yang paling penting guys, yang paling penting sekali adalah don't forget to love, live and enjoy your life. See you in the next video guys. See ya. Bye-bye. Kamsahamnida. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami. Okay guys, tamatlah. Okay, tamatlah. Bukan tadi dah closing. Kita dah closing guys. Tapi ni macam saja je tunjuk kita orang berjalan tengah berpeluh-peluh ni guys. Orang lain berlari-lari guys. Kita jalan-jalan pun dah peluh dah. Orang lari pun peluh. Tak payah nak berlari dah berpeluh. Macam mana? Macam orang gila ni. Muzah macam orang gila. Kan? Dah berpeluh macam orang gila. Aku berpeluh macam orang sihat. Dia sweat like a pig. Sweat like a pig. Berpeluh macam babi. Sweat like a pig.
Kau tahu tak? So you're Babi a pet berpeluh. So you're a pet. I'm not. I'm a camel. Huh? I'm so like a No camel. lah. A cute donkey. I'm a cute donkey, guys. Ya Allah. Orang Koreanya. Kau kena tengok Perumpamaan Inferno. A cute Kan? donkey. Siapa? Singa Inferno. Semua macam nak kena macam, oh, you rasa you rupa macam binatang apa? Macam mana kau samakan Kau dengan binatang. Macam aku nak cakap apa? Aku giraffe. A cute giraffe. Giraffe mana cute, guys? Giraffe is tall. It's not even cute. So Kan? big. Donkey. A cute Macam mana siapa? donkey. Hippopotamus. Aku suka Bodoh lah. hippopotamus. Hippopotamus. I love hippopotamus. Rhinoceros. No, I adalah a cute lion. Apa? Cute lion. Adalah seorang peserta tu. Cute puppy. Puppy. Ni Puppy. cat ah. Puppy. Puppy Macam mana ni? Kitty. Betul? Cat. Sekarang ni mana kita kat you? Kat sini kita kat sana. Kita dekat istana Kita kat ujung sana. Takeshi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.